Seterusnya salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bekerja keras menyampaikan agama ini kepada kita melalui usaha tulang keratnya hingga sampai agama itu kepada kita pada hari ini dan insya-Allah kepada cucu cicit kita. Allah dan para malaikat berselawat ke atas baginda, marilah kita berselawat ke atas baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan saya mulakan Tuan Pengerusi Surau Al-Islah Taman Kajang Mewah, Ustaz Anwar Fakhri bin Omar, Tuan Imam, Tuan Muazzin, Ketua Muslimat, seluruh aljatan kuasa dan tuan-tuan guru, puan-puan guru serta seluruh ahli karya yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke hadis yang ke-11 dan 12 pada malam ini yang bertajuk pendakwah mesti turun padang. Itu hadis yang ke-11. Hadis yang ke-12 diberi tajuk tidak bermasa muka atau tidak bersikap terlalu memilih. Inilah siri-siri hadis yang dihimpunkan dalam kitab 40 hadis tentang dakwah dan tarbiyah karangan Dr. Ahmad Sanusi Azmi, seorang pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia. Saya bacakan Arabnya, kemudian terjemahannya, kemudian kita bincangkan pengajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Itban bin Malik al-Ansari, kuntu usalli liqaumi Bani Salim, fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqultu inni ankartu basari wa inna as-suyula tahulu baini wa baina masjidi qaumi. فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا فقال أفعل إن شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. Maksudnya daripada Sayyiduna Itban bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cerita ni seronok, kita boleh sampaikan kepada anak kita dan cucu kita. Aku solat, Sayyiduna Itban berkata, aku solat bersama dengan kaumku dari Bani Salim. Kemudian aku datang kepada Rasulullah mengadu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya penglihatanku menghalangku. Dia kata penglihatanku ni menghalangku. Maksudnya mungkin dah lemah ataupun beliau sudah buta pada ketika itu. Dan lecak-lecak air menjadi penghalang antara rumahku dan masjid kaumku. Maksudnya antara rumah beliau dan masjid ni ada lecak. Dalam hadis yang lain dikatakan ada wadi. Wadi ni apa lembah. Ada lembah. Kalau hujan, lembah tu air takung. Tak boleh nak pergi masjid. Sebab jadi penghalang antara rumahnya dengan masjid kaumnya, kaum masjid Bani Salim. Maka aku berharap agar tuan boleh datang dan menunaikan solat bersama di rumahku supaya aku boleh jadikan rumahku itu sebagai masjid. Ini macam mana? Tak mampu nak pergi masjid, dia nak buat masjid kat rumah dia. Macam tuan-tuan lah kot dah satu hari nanti dah tua kan, tak dapat nak pergi surau Islah dah. Tanya Ustaz Anwar Fakhri, boleh tak buat masjid sebelah rumah saya? Macam tu lebih kurang kan. Lalu Rasulullah menjawab, baik, aku akan lakukan insya-Allah. Rasulullah kata boleh, kita buat masjid baru untuk kawan ni mudah pergi solat. Maka pada keesokan harinya, esoknya Rasulullah SAW datang bersama dengan Abu Bakar ketika matahari telah naik tinggi. Panas-panas datang. Rasulullah minta izin untuk masuk. Lalu aku pun memberikan izin. Nabi tidak duduk sehinggalah Nabi bertanya. Nabi tak duduk, terus tanya, kat mana yang kamu rasa nak aku solat ni?
kat mana tempat yang kamu rasa kamu suka untuk aku solat, supaya kau boleh jadikan masjid tu. Lalu aku pun menunjukkan tempat yang paling disukai untuk dijadikan ruang solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bangun menunaikan solat. Kami menyusun saf di belakang baginda sehinggalah kami selesai memberi salam. Hadis sahih Bukhari. Okay. Kisah ni menarik dan banyak pengajaran yang boleh kita ambil dalam aspek dakwah dan tarbiyah. Boleh implement terus dekat kita punya komuniti kejuruteraan Al-Islah ini. Saya nak zoom sikit. Yang pertama adalah bagaimana sikap para sahabat tentang solat berjamaah ni. Oh, memang level lain lah. Kalau rasa tak boleh, dia bincangkan perkara tersebut dengan ketuanya. Saya tak boleh nak pergi solat ni, macam mana nak selesaikan masalah ni? Itulah bagaimana mereka amat mementingkan solat pada zaman itu. Sebenarnya, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang lain, bagaimana sahabat amat mementingkan solat ini, kita akan dapati bezanya bagai langit dengan bumi sekiranya dibandingkan dengan apa yang ada di zaman kita. Tapi ada satu kisah yang mungkin boleh jadi inspirasi kepada kita sebab dia berlaku pada zaman kita. Saya nak bawakan satu cerita. Cerita ni tuan-tuan bagus tau, sebab apalah banyak. Sebab boleh cerita kat cucu nanti. Mes ni ataupun pakcik-pakcik tengah tunggu nak buka puasa kan, tengok anak-anak lari. Mes ni anak-anak sini duduk kat tiang sandar sini. Duduk kat depan pakcik yang sedang bersandar kat depan tiang ni, pakcik nak bercerita. Dia memang suka dengan cerita. Dan konten media sosial pada hari ini memang kebanyakannya adalah storytelling. Storytelling adalah a very powerful tool untuk content creation pada hari ini. Jadi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu cerita. Dan hatta sebenarnya dalam Al-Quran pun, sepertiga Al-Quran itu adalah cerita. Kawan saya yang berceramah di surau-surau, dia pun kata, kalau baca kitab, semua jemaah tunduk je. Tapi bila saya cakap, saya ada satu cerita, semua tegak. Mungkin tuan-tuan pun suka dengan cerita, sebab dulu daripada nak tidur dulu didengarkan dengan cerita katnya. Tapi memang seronoklah dengan cerita kan. Al-Quran pun memberikan kita kisah-kisah. Dan ada satu surah dalam Quran tu, tajuknya adalah Al-Qasas. Kisah-kisah. Okey, cerita dia macam ni. Ada seorang imam muda daripada Gaza. Muda tau, muda sungguh. Lahir 1994. Dan baru saja syahid pada 13 Julai 2025 yang lalu ketika umur beliau 31 tahun. Nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Zaki Syahadah Hamad. Kita panggil sebagai Syekh Muhammad lah. Beliau adalah ketua unit khas Al-Qassam di Bait Hanun di Gaza. Pada tahun 2020, beliau dihantar ke Indonesia untuk program Imam Tarawih, Tazkirah dan penyebaran isu Palestin. Saya rasa mungkin ada kot Imam Gaza pernah jadi imam sini, pernah ke Haji? Tak pernah dulu-dululah. Banyak imam-imam daripada Gaza datang waktu Ramadan, mereka akan berbuka puasa dengan karya situ, bermuamalah, berinteraksi. Jadi Imam Isyak, Imam Tarawih tengah esok kena bangun awal lah, nak subuh semua kan. Itulah kerja saya awal-awal dulu lah. Taklah kerja macam aktiviti kesukarlawanan lah buat. Dan Syekh Muhammad bin Zaki ni dihantar ke Indonesia. Beliau pergi ke Indonesia pada hujung Syakban, waktu-waktu macam ni. Dan dijadualkan untuk balik ke Gaza pada hujung Ramadan. Sebulan punya program. Tapi beliau bagi cadangan baru. Beliau kata, boleh tak kita padatkan program ni supaya by 20 Ramadan kita dah ada kat Gaza lah. Balik awal. Bincang-bincang boleh. Sebab dia semangat nak, boleh. Lalu dipadatkan. Ada yang patutnya tazkirah tarawih jadi kuliah subuh. So satu hari dua masjid cover cepat sebab dah deal awal masjid mana kan. Lalu mereka pun sampai ke Gaza pada siang 20 Ramadan. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan, siang tu maknanya mungkin Zuhur atau Asar, ni siang Ramadan, malam ni malam 21.
dengan penatnya sebulan bermusafir. Dan nak cerita kat tuan-tuan, Gaza ni tak ada airport tau. Gaza tak ada airport. Maknanya naik ke Lae, kena pergi ke, ada direct flight, direct ke Cairo terus. Daripada airport Cairo nak ke Gaza 8 jam lagi. Kena jalan darat. Dan banyak pemeriksaan ketenteraan di Sinai tu sebelum masuk Gaza ni kan. Saya boleh bayang minimum 8 jam lah. Sampai saja beliau di Gaza, beliau terus salam ibunya, ayahnya, isterinya dan anak-anaknya. Bayangkan suasana dia. Lalu dia berkata, hadza laisa waqtukum, hadza waqtul lil i'tikaf. Ini bukan waktu untuk kamu, ini sekarang ni waktu i'tikaf. Lalu dia pergi beriktikaf di masjid sampailah ke hari raya. Hari raya baru balik. Macam saya nak sebut kisah ni pun saya takut kat saya ni. Sebab Kang Ustaz dah buat belum? Oh, saya belum, saya cerita je. Tapi memang ada orang yang mementingkan iktikaf dan solat ni sampai cara tu. Pada hari ini baru meninggal 13 Julai 2025. Sebenarnya memang macam tu pun sepatutnya. Dan diceritakan di Gaza itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, mereka akan meminta cuti daripada majikan-majikan untuk beriktikaf. Dan majikan-majikan pun memberi cuti supaya dapatlah staf dia beriktikaf. Itu terbalik sikit. 5 hari sebelum raya dah ambil cuti, tapi bukan beriktikaf, balik kampung tu. Dan yang paling menyedihkan, masjid kat kampung pun tak penuh juga. Ya. Dan antara kehebatan Syekh Muhammad bin Zaki ni adalah beliau adalah pelopor tasmik Quran 30 juz sekali duduk. Pelopor program tahfiz Quran, tasmik Quran 30 juz sekali duduk. Kisahnya adalah selepas beliau habis sekolah menengah, beliau macam terfikir dan berhasrat untuk mencapai sesuatu yang hebat tentang hafazan dia. Sebab beliau dah hafiz Quran pada umur 10 tahun dan sudah memiliki sanad Quran yang tertinggi yang ada di Gaza lah, yang terpendek yang ada di Gaza. Lalu fikir-fikir dia dapat idea. Macam kita buat ni, tasmik Quran 30 juz sekali duduk. Try, akhirnya berjaya. Pada berjaya tu, beliau berjaya menjadikan 10 orang anak muridnya mencapai kejayaan dalam program macam itu juga. Akhirnya program itu dikembangkan daripada individu tasmik seorang dua ni, dikembangkan menjadi projek komuniti. Projek itu adalah Sofwatul Huffaz, iaitu pada hari-hari tertentu penduduk Gaza, pada hari-hari tertentu dalam bulan Ramadan, penduduk Gaza akan berhimpun di masjid untuk tasmik apa saja yang mereka hafal. So berhimpun ramai pada itu. Ni pakcik ni 5 juz, hafal 5 juz tasmik ni. Yang ni 10 juz. Makcik ni, ada makcik tu tasmik dalam masjid sambil mendodoikan bayinya di dalam apa? Bakul. Dalam cradle. Tasmik. Makcik berapa juz? 5 juz. Tahun depan macam mana? Sebab dia buat setiap tahun menjadikan penduduk Gaza ni sentiasa meningkatkan hafazan mereka setiap tahun. Tahun lepas dah 5 juzuk, tahun depan 6 juzuk boleh. Okey, 6 juzuk pula. Macam tu. Sampai makcik tu kata, aku kalau boleh, aku nak khatam Quran. Makcik tau. Makcik tengah ni, bayi. Dan beliau kata, kalau boleh aku nak khatam kat Masjid Al-Aqsa setelah nanti. Macam tu pula. Dahsyat. Dalam dokumentari itu ditunjukkan juga orang yang sedang berbaring di hospital pun tasmik Quran juga. Bayangkan, baring hospital. Di sebelahnya ada orang tengah pegang Quran, dengar hafazan dia. Tuan-tuan tahu apa dalil kepada projek ni? Dalil dia adalah di akhirat nanti akan dikatakan kepada kita, ni hadis Iqra wartaqi fa inna manzilataka fi akhir ayatin tuqra. Akhir ayatin taqra. Bacalah Quran kamu dan naiklah darjat kamu dengan seiring dengan bacaan kamu. Sesungguhnya darjat kamu adalah di akhir ayat yang kamu baca nanti. Kalau 1 juz mungkin tingkat 1 saja. Kalau 30 juz tingkat 30 lah. Dan ulama mengatakan bacaan Quran di akhirat nanti adalah dunan nazar, tanpa tengok punya. Kalau tengok, semua orang akan berada di darjat yang sama, betul ya? Semua tengok, semua habis minal jinnati wan nas.
semua itu. Tapi ini projek baru ni, boleh bincangkan Ustaz Anwar Fakri tahun ni 1 juz, tahun depan pula. Sebab hafazan Quran ni satu yang amat penting. Tengok level pun dah beza lah. Sebab itu jangan pelik bagaimana Gaza ni boleh bersabar, boleh resilient, boleh berjihad banding macam kita. Mereka tidur 2 jam je. Syekh Muhammad ni tidur 2 jam je sehari. Dan Syekh Muhammad ni adalah nazir masjid. Hebat-hebat yang umur 31 tahun nazir masjid. Dan beliau tidak akan solat melainkan beliau akan menyambung daripada bacaan Alif Lam Mim Zalikal Kitab sampailah ke Minal Jinnati Wan Nas. Dia tak akan patah belakang. Apabila sampai Minal Jinnati Wan Nas, beliau akan berkata sebelum solat, wahai jamaah, hujung ni kita ada doa khatam Quran, kita kumpul-kumpul sikit, kita buat makan-makan sikit. Sebab dia khatam Quran dalam solat dia. Oh, sonok tuan-tuan kalau ada imam macam tu. Tapi kena ada program hafiz kan? Dan program hafiz. Okay? Alright. Itu level Kembali ke hadis tadi. Itban bin Malik yang memanggil Rasulullah SAW solat di rumah beliau. Daripada hadis ini kita tengok, Itban mementingkan solat jemaah ni memang satu level yang berbeza lah. Sampai boleh bincang dengan pengusinya, macam mana boleh tak buat masjid sebab susah. Tambah masjid kat sini, buat dekat rumah aku kat sini lah, sebelah ni. Sebab dalam hadis yang lain Nabi pernah berkata, mau saja aku tinggalkan tempat solat ini sebagai tempat imam ini, lantik orang lain jadi imam, lalu aku pergi ke rumah-rumah bersama dengan pemuda-pemuda lain, lalu aku bakar rumah orang-orang yang tak solat berjamaah ni. Jadi mereka faham macam tu, solat berjamaah ni adalah wajib. Atas sebab itu, kalau tak mampu, buat masjid yang buat. Okay? Itu yang pertama. Beza pemikiran solat mereka dengan pemikiran solat kita pada hari ini. Yang kedua, lihatlah bagaimana bijaknya baginda Rasulullah SAW dalam menyelesaikan masalah, meringankan, memudahkan dan sentiasa mencari cadangan alternatif. Okay? Boleh buat masjid baru pula supaya memudahkan. Mungkin kita kena buat kajian lah sikit. Kenapa ramai orang tak pergi solat ni? Lalu kita cuba berbincang dengan mereka bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah mereka. Okay. Sentiasa memberikan alternatif ni adalah satu sikap yang amat baik dikala pada hari ni ramai orang yang pandai komen saja tapi cadangan tak ada. Tonton dalam komuniti ramai yang suka komen, tanya cadangan tak ada. Bila mesyuarat agung tak turun. Itu lah. Jadi, biasakan diri kita untuk memberikan alternatif. Saya berpesan kepada staf-staf saya kata staf saya, kalau ada masalah, sebelum jumpa bos, fikirkan cadangan dulu. Jangan datang kosong. Bos, ada masalah lah bos. Tapi saya dah ada 2 cadangan dah. Macam mana bos? Jadi kita bincang. Oh, ini staf ni, tahun depan naik pangkat. Tak tahun depan, tahun ni raya ni naik pangkat lah. Sebab memang berfikir gaya bos. Macam itulah juga kita dalam karya kita ni, jangan asyik mengadu masalah je. Jadilah macam Itban yang ada masalah tapi dah ada jawapan, dah ada cadangan. Rasulullah, saya susah nak pergi masjid kaum saya, tapi saya ada cadangan adalah buat masjid sebelah rumah saya. Ini satu sikap yang baik. Okay? Jangan jadi macam orang perempuan, bang nak makan mana tak tahu, abang lah beri cadangan. Bila kita dah beri cadangan, dia marah pula. Tak sedap makan sini. Pening kepala. Okay? Gurau macam-macam perempuan saja. Itu keindahan rumah tangga lah. Itu yang kedua, sentiasa memberikan cadangan. Yang ketiga, perhatikan Rasulullah SAW turun padang menyelesaikan masalah seorang OKU. Ini pemimpin agung ni. OKU datang ada masalah, lalu beliau turun ke rumahnya menyelesaikan masalah. Saya difahamkan esok tuan-tuan ada program Ramadan Relief bersama dengan Maybank Islamic dan Yayasan Ikhlas. Ini program menyantuni orang yang lemah, orang yang terdedah pada banyak risiko dalam masyarakat. Harapnya ramailah yang turun esok. Betul gaji esok Betul tu saya dengar macam itulah. Akan ada majlis kat sini, nanti boleh tanyalah
Ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang lain yang mengatakan, Nabi berkata, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada seorang Nabi pun melainkan semuanya pernah mengembala kambing. Apa benda ni? Tuan-tuan perhatikan, semua Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT, semuanya pernah mengembala kambing. Uraian ulama terhadap hadis ini adalah, kambing adalah satu makhluk yang lemah, yang perlukan penjagaan yang rapi, dan dia akan melembutkan orang yang menjaganya. Satu hari nanti, kalau orang itu sudah mencapai jawatan yang tinggi, dia masih boleh berinteraksi dengan orang yang lemah sebab dulu pernah mengembala kambing. Kalau dulu mengembala unta, saya silap kalau ada masalah nanti bila dia dah jadi pemimpin, disebatnya orang itu. Sebab unta ni keras di padang pasir. Okay? Tapi kalau kambing ni kena hujan pun boleh mati. Apakah rahsia daripada hadis ini? Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun melainkan semua pernah mengembala kambing. Rupanya dia adalah medan latihan sebelum menjadi pemimpin besar. Lalu orang Arab pun membentuk satu kata-kata, min ri'ayatil ghanam ila qiyadatil umam. Daripada gembala kambing sampai jadi pemimpin umat. Kalau kita tak biasa buat kerja-kerja kecil, nanti bila kita jadi pemimpin besar, kita tak tahu masalah yang berada di bawah sebenarnya macam mana. Macam pemimpin yang ada pada hari ini, yang tak tahu isu binaan haram punya banyak, tak ada orang selesaikan, sebab dia tak pernah buat kerja-kerja kecil. Jadi cadangan saya, walaupun hari ini tidak ada kambing, tapi hadis ni kata menggembala kambing, memang spesifik disebut menggembala kambing. Kalau ada, buat. Kalau tak ada, kita bagi alternatif lain. Cubalah mulakan projek-projek nahi mungkar, amar makruf ni dengan benda-benda kecil dulu. Sebab siapa yang boleh membuat benda-benda kecil, dia akan meningkat buat benda yang lebih besar. Apa benda-benda kecil? Susah sangat jadi pengurusi surau, saya jadi siak je dulu. Susah sangat jadi siak, saya jadi tukang susun kitab je dulu. Apa-apa saja. Cuba selesaikan. Dan daripada benda-benda kecil inilah kita akan melatih diri kita. Sebenarnya boleh je bawa anak-anak jalan pusing taman ni, bawa anak-anak tengok apa masalah yang ada, ataupun bawa anak-anak ni pusing surau ni, anak-anak tengok apa masalah yang ada kat surau ni, tolong settle. Latih mereka untuk buat perkara-perkara kecil dulu di surau ni, insya-Allah dalam 10-20 tahun lagi tuan-tuan akan dapat pengurusi yang baru, orang muda. Okey? Itu poin yang ketiga, min ri'ayatil ghanam ila qiyadatil umam. Yang keempat adalah pendakwah mesti turun padang dan menunjukkan, bukan sekadar berkata-kata dalam dakwahnya, kena tunjuk bahawa orang boleh percaya. Sebab contoh real ni lebih berkesan daripada baca kitab. Bagi tahu teori-teori ni bolehlah, cuba buat, tak boleh juga. Okay? Saya nak kongsikan satu kisah. Seorang jiran saya yang berubah daripada tak solat dan tak puasa kepada seorang muazzin surau. Ini kat tempat saya ni. Dulu hidupnya seronok lah, mewah lah, kan? Dapat gaji banyak, tapi tak solat dan tak puasa. Baru 3-4 hari lepas beliau jumpa saya, beliau tanya, Ustaz, saya dulu tak puasa, Ustaz. Saya tanya, berapa lama? 10 tahun ada? Lebih, Ustaz. Itu 300 hari tu mau kodok tu. So kodok je lah mana mampu. Pesan pada isteri dan anak-anak, kalau meninggal dunia sebelum siap kodok itu, tolong bayarkan fidyah untuk yang tak habis tu. Tapi yang tak kodok ini pun, yang tak ganti lagi ni pun, sebenarnya dah kena bayar fidyah juga, sebab dah masuk Ramadan yang baru, kena bayar juga. Apa, Ustaz? Kalilah RM4 kali 10 tahun. RM4 kali 30 hari darat 10 tahun. Beribu, tuan-tuan. Beribu. Jadi ambillah pandangan yang mudah sikit, iaitu bayar ikut hari saja, tak payah gandaan tahun. Ini fatwa Selangor. Fatwa Selangor benarkan dua jenis bayaran fidyah, gandaan dan tanpa gandaan. Kalau saya sebut dengan gandaan, terbeliak mata, tak buat langsung, tapi tak buat. Saya kata bayarlah mana yang mampu.
gantilah mana yang boleh, dan pesan kepada waris, kalau ada hutang-hutang dengan Allah yang tak settle, nanti sebelum difaraidkan harta yang ada, bayar dulu hutang-hutang tersebut. Okay? Jadi macam mana sebenarnya dia boleh berubah daripada tak solat, tak puasa ni jadi muazzin suruh? Kisahnya adalah satu hari dia accident dan motor besarnya itu rosak. Bukanlah motor besar, motor biasa lah, motor rempit dia lah, rosak, tak boleh nak kerja, dan dia 3 bulan patah kaki, tak boleh nak kerja. Ketika itu dia insah. Uish. Tapi masih minta kat saya nak pinjam duit, nak bayar loan kereta, loan rumah, takut kena tarik kan. Ketika itu kami dan jiran-jiran cuba fikirkan macam mana kita nak bantu kawan ni. Jelah kita buat infak kat dia, bantu dia setiap bulan, kumpul duit masing-masing. Saya buat grup WhatsApp 3-4 orang. Okay guys, dah bank in belum? Dah bank in? Okay dah, okay, saya pun bank in ke, sampaikan sumbangan tu pada dia. Tapi kami tak sampaikan sumbangan tu pada akaun dia, kami sampaikan sumbangan tu pada bayaran penyelenggaraan dia di apartmen kami. Kan setiap orang ada kena bayar maintenance fee, jadi tengok maintenance fee dia makin naik, jomlah kita tolong bayarkan. Jadi dia tak tahu siapa yang bayar. Apa pasal hutang aku berkurang ni? Sebab orang yang tak bayar ni, nilai tunggakan itu akan ditampal dalam lift. Setiap bulan dia tengok, kurang, siapa yang bayar ni? Dia pergi pejabat, siapa yang bayar hutang aku ni? Itu terbongkar lah, ada 5-6 orang Mamat ni yang tolong bayarkan. Dia pergi jumpa saya, terima kasih lah tolong bayar. Esok tu saya tengok dah ada kat musola lah. Start ada musola lah, mula solat dengan kami, ikut program tabligh. Jadi ada azan sekarang ni, dia lah muazzin di surau kami. Ini satu success story yang saya rasa menarik lah. Bagaimana berjaya menarik seorang yang tak solat pergi solat. Saya rasa ni satu kes yang menarik. Okay? Bila pendakwah terlibat dengan perkara-perkara ni, barulah boleh cerita pada karya-karya yang lain, pada tempat-tempat yang lain untuk kita replicate. Memang kadang-kadang ajak datang solat tak pergi, tapi kita tunjukkan dengan kebaikan kita, mereka akan tersentuh suatu hari nanti. Tunjukkan teladan yang baik, insyaAllah mudah-mudahan makin ramailah orang datang solat, dan jadi ramailah orang yang mementingkan solat sebagaimana Sayyidina Itban radhiyallahu anhu. Okey, itulah 4 pengajaran daripada hadis ini. Kita ada 9 minit lagi untuk hadis yang kedua. Saya bacakan hadis yang ke-12 ini, kemudian terjemahannya, kemudian kita bincangkan pengajarannya. Sekejap tuan-tuan, minum sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-12, tidak bermasam muka atau tidak bersikap terlalu memilih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, unzila abasa wa tawalla fi ibni ummi maktumin al-a'ma. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqulu ya Rasulullah arshidni. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min uzama'il musyrikin. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu 'ala al-akhar wa yaqulu atara bima aqulu ba'sa fa yaqulu la fa fi hadza unzila. Maksudnya daripada ummahatul mukminin Sayyidatuna Aisyah, beliau berkata, sesungguhnya surah Abasa diturunkan kerana peristiwa yang berlaku ke atas Sayyiduna Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Beliau telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Sedangkan di sisi Rasulullah ketika itu ada beberapa lelaki daripada pembesar Quraisy. Rasulullah lalu berpaling daripada beliau, daripada Abdullah bin Ummi Maktum, dan menghadapkan mukanya kepada pembesar Quraisy. Lalu Rasulullah bertanya kepada pembesar Quraisy, adakah wahyu yang aku sampaikan ini bermasalah buat kamu? Lelaki Quraisy itu menjawab, tidak ada apa masalah. Disebabkan peristiwa ini
diturunkan surah Abasa. Ini maklumlah tentang kisah ini. Salah satu bukti bahawa Al-Quran itu bukan rekaan Nabi Muhammad SAW adalah di dalam Al-Quran itu ada kritikan kepada Nabi Muhammad SAW. Antaranya adalah Abasa wa Tawalla, dan kritikan itu agak keras. Kalau Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengarangnya dan menciptanya, adakah mungkin Rasulullah SAW mencerca, mengutuk, mengkritik dirinya sendiri? Okay. Hadis ini adalah teguran kepada Allah SWT, dan selepas daripada teguran ini, sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW amat memuliakan Abdullah bin Umi Maktum, dan antara kemuliaan yang diberi kepada beliau kepada Abdullah bin Umi Maktum adalah Rasulullah melantik Abdullah bin Umi Maktum sebagai pemangku pengurusi ataupun pemangku pemimpin ketika Rasulullah SAW pergi perang. 2 kali, bukan sekali, 2 kali. Jadi ketua Madinah. Jadi ketua Madinah ketika Rasulullah tak ada. Ini memang besar. Okay. Dan bukan setakat 1 kali, tapi 2 kali. Dan Abdullah bin Umi Maktum juga pernah amat dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ini boleh kita ambil pengajaran bahawa dalam komuniti kita ni, kita kena terima semua orang. Jangan kita select. Budak-budak muda sekarang panggil perkataan select lah kau ni. Select lah. Sebenarnya setiap orang itu ada peranan dia. Tahukah tuan-tuan apa peranan Abdullah bin Umi Maktum ketika dalam keadaan beliau buta ni? Beliau sendiri yang bagi cadangan tentang peranan beliau. Beliau kata, sebab dia pergi perang juga. Abdullah bin Maktum pun pergi perang juga. Beliau kata kepada kepimpinan perang, bagi aku bendera tu. Panji tu aku pegang. Sebab aku tak nampak musuh. Aku takkan lari daripada medan perang. Nampak? Kekurangan beliau dijadikan sebagai kelebihan pula. Lepas tu, dia kata, bagi aku bendera ini dan letakkan aku di antara 2 saf. Kan ada satu saf tentera, belakang ada satu tentera yang lain, aku kat tengah-tengah. Jadilah ada orang protect belakang dan depan, dan aku takkan lagi. Bagi bendera kat aku. Tapi saya tak tahu lah sahabat bagi ataupun tidak. Tapi itulah peranan beliau yang ada. Tuan-tuan rasa, adakah semua golongan yang ada dalam komuniti kita ini sudah diberikan peranan? Sebagaimana Abdullah bin Umi Maktum. Pemimpin yang bijak akan menyusun setiap warganya dengan tanggungjawab yang sesuai. Itulah kerja pemimpin. Dia kena menyelaras, menyusun semua kan. Yang kecil buat apa, yang besar buat apa. Benda-benda kecil, tuan-tuan yang dah veteran ni tak payah buat. Biar dia orang buat. Tuan-tuan yang veteran ni bagi duit raya je. Bagi duit raya je. Yang bersih-bersih ni, gotong royong surau ni, biar budak form 5, budak form 4. Kan dia orang balik sekarang ni. So dia orang buat. Haji Zainal bagi duit raya. Terima kasih. Itu je. Kira duit, siapa buat? Kira duit, bagilah budak you ke apa. Tuan-tuan jadi bos je. Kalau tuan-tuan sibuk, maknanya tuan-tuan bukan pemimpin yang bagus. Bos ni tak sibuk, tapi anak buah dia yang sibuk. Kalau bos sibuk, anak buah goyang kaki, ini pening. Okay? Jangan sampai macam tu. Kita kena bagi kerja kepada anak-anak buah kita, sebab kalau tak bagi kerja kepada anak-anak buah kita, ahli karya kita, mereka sibuk mengkritik sana, mengkritik sini, komen sana, komen sini, gaduh sana, gaduh sini. Okay? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya nak sentuh juga dalam kerja-kerja dakwah ni, perhatikan dalam kisah tadi ada kesilapan dalam etika pendakwah lah. Kesilapan dalam etika pendakwah. Dalam dunia hari ini, JK surau kadang-kadang ada silap juga. Silap teknikal lah sikit. Kadang-kadang boleh buat gaduh. Kau kenapa siarkan poster ni tak minta tanda tangan aku dulu? Adalah benda-benda teknikal, prosedural kan. Adakah perkara tersebut boleh menyebabkan kita bermasam muka sesama AJK? Jawapannya tidak. Sebab ketahuilah bahawa tuan-tuan, AJK
petugas-petugas sukarelawan ni yang datang tu pun datang dengan niat dan ikhlas nak bantu agama Allah dah. Ada tersilap sikit kadang-kadang, jadi berlapang dadalah dengan kesilapan pendakwa. Jangan cepat menghukum sangat. Ketahuilah bahawa pendakwa, AJK, imam, pengurusi itu sebenarnya sudah mewakafkan diri mereka untuk berkhidmat tanpa sesin allowance pun sebenarnya. Kita pula pergi kutuk lebih-lebih. Berlapang dadalah tuan-tuan. La taghdab. Mungkin marah sikit, betul kan prosedur, betul dah habis lah. Kadang-kadang bermasa muka, kenapa hari tu lambat, kadang-kadang silap, biasalah. Ini kesilapan sesama pendakwah. Kemudian yang yang terakhir lah, yang terakhir adalah bagaimana kita mesti menyusun, ini saya dah sebut tadi. Hadis ini mengingatkan kita bahawa kita perlu mengutamakan mereka yang benar-benar ingin bersama dengan jalan dakwah ini. Jadi kalau ada orang yang betul-betul inginkan dakwah ini, layanlah mereka dengan sebaiknya. Manakala orang yang masih 50-50 itu, letakkanlah mereka pada tempat yang selayaknya saja. Dalam dakwah memang kena utamakan orang yang nak dahulu berbanding orang yang tak nak, supaya mereka dapatlah. Itulah low hanging fruit yang perlu kita utamakan. Buat yang dekat dulu sebelum kita capai yang jauh, itulah yang lebih strategik. Kenapa kita buat yang dekat dulu? Bukan kita melupakan yang jauh. Kita buat yang dekat dulu supaya kita boleh capai yang jauh dengan yang dekat ini tadi. Okay? Wallahualam, itu saja yang boleh saya sampaikan. Saya mohon maaf salah dan silap. Salam Ramadan. Saya rasa ini kali terakhir sebelum kita bercuti kuliah aja ya. Di salam Ramadan, jumpa selepas Ramadan insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.